Hari ini kita di Shanghai. Ini first day kita kat Shanghai. Merit. Kita tengah tunggu Didi. Kita dah lama nak cari. Yang dalam 5 tingkat ada apa? Tingkat 1 sampai 4 perempuan. Tingkat 5 je lelaki. Yang pada 5 tingkat ni. 1 tingkat untuk lelaki ni barang ni. Ni baru lelaki ni pun. Ni baru lelaki ni floor. Jom kita start sana. Kalau macam ni jadi kan. Okay. Abang lagi kan. Dia kebal tak nak payung. Alah, sudah. Kalau ni saya terkental ni. 前方红绿灯路口直行。没有去，没有。 Ya. Tadi 中文翻译成马来语，然后可以用马来语这个和中文之间做对话。 pocket size ni boleh lipat. Tepi ni boleh lipat. Depan ni polarized. So kalau berminat boleh contact okay? Ni flexible lah kalau kau nak buat sport ataupun pergi travel, memang sangat recommended lah. Then you can put it Ini dia ada case dia, bagi case dia free sekali. So siapa yang berminat boleh PM. Tengok saya masukkan case ni. Macam ni. Ni rupa dia kalau saya bawa keluar daripada case. Semua tahan lasak. Semua ni tahan lasak. Case sekali buka ya, okey. Korang buka, sekali buka auto terus boleh pakai. This one. Auto insert. So mak motor ataupun korang nak pergi pantai boleh contact aku. Kita akan bagi harga yang best price lah. This one. Yes, ni one of the restaurant yang kau boleh datang. Kalau kau datang ke Shanghai nak cari restoran halal, so korang boleh tengok restoran ni. Kita naik nanti lah. So dia orang ada serve noodle, nasi semua. Jadi kalau korang berminat boleh lah. Ni one of the menu dia yang ada kat sini. So kalau nak makan nasi boleh kenyang. Noodles pun ada. Tengok contoh ni nasi. Dan korang boleh cari yang ni lah. Ada 2 karakter ni. So macam halal lah. Sebelah ni untuk pot dia punya skewers sahaja. Jangan lupa menggunakan filter ni. Sebelah ni ada $260 Shanghai.
Okay, saya tengok ni bula-bula macam kesan datang ke Shanghai tak kena musim kan. Musim sejuk, lepas tu susah nak cari makanan halal tapi konsep dia macam TRX lah. Kalau kita sampai TRX, dia punya rooftop. Boleh tengok atas. Shanghai. Lupa kau. Jam ni. This is your language. Okay. Di malam terakhir di Shanghai. So, tahu berapa lama lagi kita akan see you again Shanghai. Bye.